Okey, ini adalah video saya yang pertama. Sejak 3 bulan lepas, saya tak aktif dengan YouTube. Bukan saya tak aktif, saya bercuti sekejap daripada menjadi seorang YouTuber sebab saya ada masalah, ada satu kemelut berlaku di tempat kerja lama. Saya telah merujuk dengan seorang kenalan dari MTUC dan beliau menasihatkan saya untuk buat laporan lah di Jabatan Perhubungan Perusahaan, JPP. Okey, untuk melaporkan, untuk membuat aduan dan juga untuk menuntutlah pampasan dari tempat kerja lama, di mana sekarang sedang berlangsunglah, sedang apa, saya sedang menunggu berapa jumlah yang dipersetujui untuk majikan di tempat lama saya ni untuk menjelaskan. Dan yang keduanya saya sedang menanti satu laporan. Saya sedang membuat satu laporan. Saya akan membuat laporan di Jabatan Tenaga Kerja bagi menuntut semua baki kerja, semua baki gaji saya yang tertunggak. Okey, jadi kes ni sebenarnya dia berlaku dah lama. Saya dah syak lama berlaku. Cuma saya tak ada bukti. Saya pelik kenapa saya tidak pernah diberikan surat lantikan jawatan. Lebih 4 tahun saya bekerja. Dan atas kuasa Allah, saya telah berjaya lah memperolehi surat lantikan saya untuk beberapa tahun dan saya kemukakan kepada seorang sahabat daripada MTUC dan beliau telah menasihatkan saya lah untuk mengambil beberapa tindakan dan sekarang sedang berlangsung sesi rundingan di JPP. Jumlahnya bukan sedikit dan saya selama 3 bulan ini banyaklah saya terfikir apa perkara yang saya belajar daripada kemelut yang berlaku ini. Apa yang saya belajar ialah duit adalah satu benda paling kita jangan percayakan manusia. Walaupun dengan kawan, dengan sahabat, dengan adik-beradik, kan, dengan tak kisahlah mungkin anda buat bisnes, anda ada seorang business partner. Duit ni adalah satu benda yang kita perlu berhati-hati. Ia perlu ada satu hitam putih, ia perlu ada satu ketulusan. Berapa yang masuk, berapa yang keluar dan berapa yang dibelanjakan. Jadi bila pengalaman saya lah, saya bekerja, saya pelik lah kan, kenapa di tempat lama ni, dia tak pernah beri surat lantikan dan apabila saya berjaya memperolehi surat lantikan itu dan saya tengok jumlah gaji ataupun allowance saya itu tak sepadan dengan jumlah yang saya terima setiap bulan. Jadi saya sedang dalam pertimbangan lah untuk membuat laporan di Jabatan Tenaga Kerja untuk menuntut semua baki gaji saya itu ataupun allowance itu yang berjumlah memang banyak lah. Jumlah itu boleh beli sebuah kereta SUV, boleh beli sebuah kereta SUV jenama tempatan secara cash. Tapi saya bukanlah soal saya tamak ataupun saya nak ambil kesempatan sebab saya telah dianiayai dan saya cuma nak tuntut hak saya berdasarkan undang-undang. Dan seperti apa yang saya cakap tadi, itulah, duit ni adalah satu perkara yang paling kita jangan percayakan manusia. Kita perlu berhati-hati. Even pun, baik dengan kawan, dengan adik-beradik, saudara mara, ataupun mungkin kita buat bisnes, kita ada business partner, duit ni satu benda paling kita jangan percayakan manusia. Dan, tak apalah, ini satu pengajaran lah pada saya. Dan saya berharap kemelut ni boleh diselesaikan lah. Sebab kalau tak diselesaikan, saya akan buat aduan ke SPRM. Kerana berlakunya penyalahgunaan nama saya dengan kepala surat sebuah organisasi yang saya bekerja ini. Jadi itulah, saya harap boleh diselesaikan lah dalam bulan ini. Dan saya tak merancang pun untuk berbelanja besar dengan wang pampasan ini sekiranya diselesaikan dalam masa terdekat. Rancangan saya cuma untuk rancangan saya adalah untuk sebahagian besar duit ini saya akan simpan dan sebahagian kecil mungkin dalam 4,000 5,000 saya nak beli sebuah komputer baru dan saya nak fokus teruslah kepada YouTube kerana buat masa ini saya belum ada pekerjaan. Saya ada ditawarkan satu pekerjaan tapi saya cuma masuk kerja ni tahun depan. Bermula tahun depan. Dan sementara menanti dalam tempoh 5-6 bulan ini, saya nak fokus kepada content creation dengan YouTube. Di mana YouTube saya ni pun dah boleh monetize. Di mana saya dah ada lebih kurang dalam 1,600 subscribers. Dan
okey lah, saya ada beberapa idea lah konten yang saya nak buat untuk ni lah, untuk apa, untuk saya kongsikan dengan penonton, dan saya bercadang lah untuk menggunakan komunikasi, menggunakan medium bahasa Inggeris supaya saya boleh capai lebih banyak audience di seluruh dunia. Kalau nak bergantung kepada audience dari Malaysia dan Indonesia, tak cukup. Kan, ia tak cukup untuk apa, untuk viral tak cukup untuk, sebab idea yang saya nak bawa ni ataupun perkongsian lah apa yang saya fikirkan, apa idea saya ni, ia boleh disampaikan kepada lebih ramai manusia di seluruh dunia. Jadi saya sedang pertimbangkan lah untuk menggunakan medium bahasa Inggeris. Tapi tengok dulu macam mana lah, saya nak selesaikan dulu lah kemelut di tempat kerja lama kan, untuk buat tuntutan di JPP yang mana sekarang sedang berlangsungnya sesi rundingan, dan juga untuk membuat tuntutan di JTK, Jabatan Tenaga Kerja, untuk menuntut semua baki tunggakan gaji dan allowance saya itu. Jumlahnya bukan sedikit. Tapi saya tak merancang pun untuk berbelanja mewah dengan wang pampasan ini sekiranya diselesaikan dalam waktu terdekat. Sebagian besarnya saya akan simpan dan saya akan belanjakanlah sedikit ni untuk menjadi seorang YouTuber sepenuh masa. Dan itulah kan, seperti apa yang saya kongsikan tadi, duit ni satu perkara kita jangan percayakan manusia. Even pun di tempat kerja, dengan kawan-kawan, dengan saudara mara, dengan adik-beradik, ataupun dengan rakan bisnes partner, kan, lebih-lebih lagi dengan orang politik. Kan, kita kena berhati-hatilah soal duit ni kan. Sebab semasa di perundingan, di sesi perundingan di JPP, saya telah dituduh telah menerima semua wang itu kan, sebab saya yang tanda tangan. Okay, saya sebab ada tanda tangan saya. Jadi itulah kan, sebab tu saya senang pertimbangkan untuk ambil tindakan untuk buat laporan di SPRM. Tapi tunggu dululah bagaimana penyelesaian di JPP, kemudian akan buat laporan di JTK dan seterusnya di Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Jadi itu sajalah saya saya sedang pertimbangkan lah. Jadi sementara menunggu penyelesaian pada kes saya ini, itulah mungkin saya akan beransur-ansur lah untuk go full time dengan YouTube. Dan saya nak kongsikan lah apa pandangan saya lah, apa idea saya, apa yang saya tahu, apa pengetahuan yang saya ada dengan penonton sekalian. Tapi tengoklah nanti dalam video seterusnya saya akan jelaskan lah apa sebenarnya yang saya sedang hadapi di tempat kerja lama. Kan, kenapa perlu menggunakan, kenapa perlu dilaporkan kepada pihak Jabatan Perhubungan Perusahaan JPP, dan kenapa saya akan laporkan di Jabatan Tenaga Kerja JTK, dan kenapa perkara kes saya ini melibatkan SPRM. Tapi itu sajalah apa yang saya nak kongsikan. Sekian, terima kasih. Kita jumpa dalam video yang seterusnya.